Okey, kali ni kita nak selam lebih dalam satu kisah yang penuh dengan semangat dan pengorbanan. Kisah tentang seorang pahlawan yang legasinya, memang takkan pernah padam, Tok Janggut. Cuba kita fikirkan sekejap soalan ni. Pernah tak terbayang seseorang tu boleh dibunuh hanya sebab dia berani cakap tidak pada penindasan? Dan ini bukan cerita dongeng tau. Ini betul-betul berlaku dekat sini di tanah Melayu kita. Baik, jom kita patah balik ke masa tu. Untuk kita faham kenapa seorang wira tu bangkit, kita kena faham dulu apa yang orang-orang kita lalui. Kita nak lihat betapa peritnya hidup rakyat Kelantan di bawah penjajah British. Mula-mula sekali pasal duit. British kenakan cukai yang bukan sikit-sikit, tapi cukai yang betul-betul melampau. Sampai satu tahap, hidup seharian tu dah jadi macam satu perjuangan semata-mata untuk terus survive. Itu satu hal. Lepas tu, tanah, punca rezeki utama orang kampung masa tu, senang-senang je kena rampas. Penjajah ambil hak milik orang Melayu, sikit pun tak ada rasa simpati, tinggalkan diorang macam tu je. Dan yang paling menyakitkan, maruah. Isu ni bukan setakat pasal ekonomi atau fizikal je, tapi ia satu serangan terus kepada harga diri, kepada martabat kita sebagai satu bangsa. Memang perit. Dalam keadaan yang gelap dan menekan macam ni lah, muncul seorang tokoh. Dia jadi suara untuk orang-orang yang dah lama terdiam menahan derita. Jadi, siapa sebenarnya Tok Janggut ni? Penting sangat untuk kita faham benda ni. Dia bukan orang politik yang kejar kuasa atau nak jadi terkenal. Langsung bukan. Dia seorang alim, seorang ulama yang bangkit semata-mata atas dasar keyakinan dan prinsip. Ilmu agama yang ditimba masa belajar di Mekah itulah yang betul-betul membentuk siapa diri dia. Dia balik ke tanah air dengan satu pegangan yang sangat kuat. Lawan kezaliman tu bukan boleh pilih-pilih, tapi ia satu kewajipan suci dalam agama. Okey, dari sini kita akan nampak macam mana Tok Janggut mula menyalakan bara semangat dan kesedaran dalam diri orang-orang di sekeliling dia. Jadi, apa yang dia buat? Dia betulkan balik pemahaman orang ramai pasal konsep sabar. Bagi dia, sabar tu bukan bermakna kita biarkan je orang pijak kepala kita. Sabar yang sebenar ialah bila kita tetap teguh, tak tunduk pada kejahatan walau apa pun jadi. Dan senjata paling power yang dia guna bukannya pedang, tapi firman Allah. Ayat ni lah yang dia selalu ulang-ulang untuk ingatkan semua orang, nasib kita ni ada kat tangan kita sendiri. Kalau kita nak berubah, kita kena mulakan. Jangan tunggu je. Bila kesedaran dah ada, keberanian pun mula datang. Sekarang, kita masuk ke babak kemuncak cerita ni. Detik di mana pertempuran fizikal melawan penjajah pun meletus. Cuba tengok nombor ni. Umur Tok Janggut masa tu dah lebih 60 tahun. Bayangkan, ini bukti yang semangat juang dia tu tak pernah padam walaupun umur dah lanjut. Keberanian dia tu, membara macam orang muda. Sebelum pertempuran bermula, dia sampaikan kata-kata yang sangat mendalam ni pada pengikut-pengikut dia. Dia nak semua orang jelas, perjuangan ni, pengorbanan ni, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan, untuk anak cucu kita semua. Di tengah-tengah medan perang yang sengit tu, sebutir peluru penjajah akhirnya menembusi jasadnya. Dan dengan nafas terakhir, inilah ucapan yang keluar dari bibir dia. Satu pengesahan tentang niat suci perjuangan dia. Tapi, kematian Tok Janggut bukanlah satu penamat. Sebaliknya, ia jadi satu permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Pihak British cuba padamkan nama dia, tapi tindakan diorang tu sebenarnya hanya buat api perjuangan jadi lagi marak. Inilah tindakan kejam penjajah. Jasad Tok Janggut digantung terbalik di depan orang ramai. Kononnya nak bagi amaran, nak takut-takutkan sesiapa yang ada niat nak melawan. Tapi British silap besar. Diorang ingat orang akan takut. Tapi apa yang jadi adalah sebaliknya. Tindakan kejam tu telah melahirkan satu idea yang tak boleh dibunuh. Idea tentang kebebasan. Diorang mungkin dah bunuh jasad Tok Janggut, tapi roh dan semangat perjuangan dia makin tersebar luas. Dan ayat ini menjelaskan kepercayaan itu. Seperti yang sumber kita nyatakan, seorang syuhada tu tak pernah betul-betul mati. Roh dan pengaruh mereka akan terus hidup, terus memberi inspirasi kepada generasi seterusnya. Pengorbanan Tok Janggut ni jadi satu titik tolak yang sangat-sangat penting dalam sejarah perjalanan negara kita untuk capai kebebasan. Nampak tak perkaitan dia? Sangat jelas.
Darah dia yang tumpah tu ibarat baja yang menyuburkan benih kesedaran dalam hati rakyat. Dan dari kesedaran inilah, akhirnya, jalan menuju kemerdekaan yang kita rasa hari ini mula terbuka luas. Dan ini satu renungan yang sangat mendalam daripada sumber kita. Perjuangan melawan penindasan ni sifatnya universal. Ia ada di mana-mana. Walaupun nama penjajah tu lain, tempatnya lain, tapi corak kezaliman tu tetap sama je. Ia menghubungkan perjuangan dulu di sini dengan apa yang terjadi di tempat lain hari ini. Dan kita tutup kupasan kita dengan persoalan yang mencabar ni. Tok Janggut mungkin hidup di sisi Tuhannya, tapi tugas untuk mengingati legasi dan pengorbanan dia terletak atas bahu kita semua. Sebabnya, satu bangsa yang lupakan pahlawan-pahlawannya adalah satu bangsa yang sebenarnya dah hilang jiwa. Fikir-fikirkan.